Kita takut dijelin. Takut kita pandang, dia pandang aku. Pitam. Jadi bila kita nampak sekali imbas dia lalu, buat tak tahu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku nak balik kerja besok. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, pedulikan dia. Aku nak balik. So lepas, jalan. Bila kita jalan, kan depan ada bukit dua yang kata duk mengusik tu. Dia mula rasa main debat-debat. Allahu Akbar. Ni bukit ni apa pula nak jadi? Hak yang ni duduk kat bukit tu ke? Duduk dia main. Dia main. Duduk tengah balik jalan ni. Masa tu motor Cup Yamaha. CDI. Okay. Biru putih. Ya. Pinjam motor anak menakan. Kelajuan lebih kurang dalam 90 km sejam. Bukit pertama lepas 90 km. Sampai bukit kedua. Sampai bukit kedua tu, Pak Su tiba-tiba dia naik atas. Dalam 90 km tu tiba-tiba dia jadi pelan. Jadi 10 km sejam. Masa apa dia jadi lagu tu? Kita duk press ni. Kita duk buka minyak habis. Tiba-tiba dia jadi pelan. Hantu tadi, Halang Sui tadi pegang belakang kan? Macam-macam imajinasi tu. Ya, imajinasi main. Kita pun khabar. Rabah tengok tak ada. Kalau ada tangan kapal tu boleh aku pegang. Kalau tak rabah dah maklum maklum dah. Rabah tujuan kalau tangan dia pegang tadi nak kuih tangan tu bagi lepas, hang lepas lah. Bagi aku jalan. Rabah tak ada. Ini kalau kut ditumpang belakang tempat duduk kot. Kita tolak. Kan seat motor depan, kan kita tolak pungkok, kita tolak belakang. Ni motor tengah. Tolak belakang ni. Tak ada apa. Pasal apa ni? Pasal apa ni? Masa tu ingat aku kena baca Quran. Baca Quran apa? Yang ingat Yasin dah. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quranil Hakim. Apa yang ingat je lah. Apa yang ingat? Masa tu motor daripada 10 tinggal 5. Dia jalan ni. Dia boleh orang, kalau orang jalan boleh potong ni. Dia boleh potong. Ya Allah, pasal apa jadi macam ni? Ya Allah, pasal apa jadi macam ni? Kencing semua dah keluar ni. Ya Allah, pasal apa jadi macam ni? Ya Allah, tolongku ya Allah, tolongku ya Allah. Ingat kat hati. Dekat depan ada kedai. Dekat depan ada kedai. Kedai tu mesti buka. Ada satu kedai kopi. Dia buka kot. Tolong, ya Allah, tolong aku bagi sampai kedai tu pun jadilah. Ngam-ngam sampai kat kedai. Sampai kedai motor mati. Lampu ada satu. Tengok motor. Tengok orang belakang. Hantu ni duduk tang mana ni? Babi yang orang cakap ni kan. Hang kacau aku sampai macam ni apa? Masa tu hilang takut. Semua hilang takut dah. Geramnya pasal hang kalau betul hang ada kat sini hang mai. Hang mai. Kan pasal apa aku tak kacau hang? Pasal apa hang kacau aku? Aku nak cari makan. Aku ni tadi live kat TV hang tahu. Kan cakap dengan dia ni. Lepas tu tiba-tiba enjin apa semua dah sejuk apa semua. Dengan tangan apa semua hak ketak tadi semua hilang. Hayak kencing semua dah clean dah apa semua. Start motor. Hidup. Kedai tu ada orang lah? Kita tak. Dia cuma ada lampu ya. Tutup lah kedai tu. Tutup. Dia kedai tu kira kedai macam kedai kampung, ada satu mentol kuning macam ni dia duduk kat luar tu. Lepas tu kita pun tumpang duduk sat lah. Kan pasal kat situ duduk target daripada lepas bukit pertama, bukit kedua, lepas tu dah tak tahu dia ke mana kita duduk cakap duduk jerit duduk Yasin cakap dekat hati, ya Allah tolong aku nak sampai kat kedai ni pun jadilah. Sampai kedai tu kita pun dah settle. Tunggu saat kot dia mai ke hantu tu hang. Kalau hang mai masa tu kita tak hilang takut. Kan bila kita takut, dia terlebih takut, dia jadi berani. Kan hang mai kalau hang dah mai sangat, tapi padahal aku kencing semua dah habis dah. Start motor hidup. Try tengok boleh jalan ke tidak? Boleh jalan. Mak saya apa yang tadi dia berhenti ni pun tak tahu pasal apa. Elok jalan sampailah ke Pulau Apa. Besok kerja demam. Elok je. Demam 3 hari. Dia punya ketak tu bawa 3 hari. Sampailah masuk balik ke hari Sabtu, patah balik mai ke Kuala Lumpur, rehearsal Ahad live, lepas tu tinggal motor, terus beli kereta. Wallahu alam, itulah cerita dia pengalaman Pak Su lalu ketika tahun 1994 di Pusat Latihan Polis Air Hitam, Bahau Negeri Sembilan. Motor tu elok tau, tak ada apa problem. Tak ada apa. Tak tahu dia main tumpang tang mana ke apa ke, Pak Su tak tahu apa cerita, tapi daripada tu rasanya dia pegang tayar ke, dia pegang duk belakang ke, tapi masa tu kita nak bawa motor takkan nak pandang tengok dulu tu. Dah lah gelap. Gelap. Tapi kalau kata dia terbang, dia pegang daripada pegang belakang yang kata tempat pemegang tangan, aku pegang dah tak ada. Kalau dia duduk kat situ ke, aku dah tolak dah lagu tu tak ada. Pasal duk dengar cerita ada batu nisan lah, ada apa lah, tapi tak ada apa. Mungkin dia pegang tayar kot. Tak tahu. Wallahu alam. Datuk pernah? Pernah. Sebab kereta tak ada. Tapi saya pernah lah. Tapi tu saya rasa dia bukan, macam mana? Dia bukan hantu lah. Tapi saya rasa dia mungkin waktu tu gangguan.
mungkin tak tahu orang sihir ke apa. Kereta saya tu duduk berenjuk sendiri. Dia kena lagu tu lah. Dia kena, saya berhenti dekat traffic light waktu tu. Tiba-tiba kereta tu bergoncang macam tu. Tapi duk ingatkan gempa bumi. Tengok kereta sebelah semua macam tak ada apa, tutup enjin. Tapi dia goyang lagi. Uish, ni apa dia ni, kereta ni jadi macam ni. Jalan lagi. Jalan sampai rumah. Sampai depan rumah goncang lagi. Duduk dalam kereta. Tak tahu dalam kereta ke apa benda. Tapi waktu tu memang tengah sakit jugalah, adalah benda-benda ni kan. Tapi dia main kereta. Dia memang main kereta. Tapi tu terbayang kalau misalnya kata kita tengah laju dekat highway kau, dia duduk goncang, tak tahu apa jadi. Tapi dia punya goncang tu memang kuat. Dia bukan macam kita rasa sikit-sikit tak. Dia memang seolah-olah macam ada orang kat atas tu tekan kereta kita tu. Mungkin dia duduk atas, duduk atas bumbung ke. Macam Pak Su ni mungkin dia pegang tayar ke, ataupun dia pegang belakang ke. Tak Wallahu jalan, alam. Dia tak Motor 90 tinggal 10 tinggal 5. Kalau orang berlari boleh potong 5 km sejam. Yalah. Itu yang Pak Su rasa. Ini bukan cerita main-main. Ini cerita yang Pak Su lalui tahun 1994. Mungkin ada antara mereka yang macam ada pengalaman yang sama dekat kawasan yang sama, bolehlah kongsi. Ya. Kau dia ada pengalaman juga. Ya, dia kawasan dia ialah daripada Fesco tu nak pergi ke Pulau Apa, Serting. Dia kawasan tu nama Serting. Ada 2 bukit kembang. Bukit kembang tu memang orang kata kerah. Tapi Pak Su dah belum mula kerah apa. Kan? Ada juga cerita ni. Apa tu? Nak cerita 2 bukit ni ada itu juga kot. Ada ke kawasan yang sama? Ada orang lain ada juga? orang cerita. Tak perasan saya. Tak perasan. Kawasan macam bila Pak Su sebut pasal 2 bukit ni teringat. Mungkin dia 2 bukit tu dia bukit, dia orang panggil bukit kembang. Bukit kembang. Kalau siapa-siapa orang kata orang Pulau Apa, kalau yang menonton mungkin dia nak komen dekat bawah kan dalam ni YouTube ni ataupun channel ni, anda boleh kongsikan juga. Hang cerita kalau yang Pak Rasa pun cerita dah dekat podcast dulu dekat Temeloh tu. Macam tu, kereta tekan baru lepas tengok cerita hantu. Nak balik KL malam tengah malam. Tekan kereta ni tak pi. Tak pi langsung ni. Tapi orang belakang highway LPT duk bagi lampu pam depan tak bagi belakang pam tu dia potong tu dia. Waktu dia potong kita tu kita dapat rasa yang bukan dia duk tengok, tapi dia macam slow dia pi kan. Kita duk tekan tak boleh pi ni. Lepas habis jambatan tu duk tekan pi. Dia jadi pemberat. Dia lepas jambatan Temeloh. Okey. Dekat RNR tu. Lepas kan. Lepas daripada jabatan tu nak balik KL tu pun elok. Tu semalam ada seorang kawan. Dia kata podcast sebab saya lepas tu lepas habis podcast ya, ni macam minggu lepas ke apa ke yang kita duk sawit podcast, dia kena ada konvoi balik. Escort depan ada satu, belakang saya duk tengok. Jadi yang baru-baru ni duk esok lepas podcast tu dia abang, saya nampak kereta orang belakang jut mendap. Tak merepek aku bawa okey. Tapi memang dia duk bagi lampu tinggi. Saya selalunya bila dia bagi lampu tinggi tu saya angkat tangan lagu tu. Okey aku clear dah ni. Hampir tapi semalam dia bagi lampu tinggi tu dia kata kereta saya lendok ke bawah. Dia mungkin dalam podcast ni pun ada makhluk-makhluk tu tengok. Dia tengok partner. Minggu lepas dia tengok Datuk. Minggu lepas Datuk Kazim kata macam tu dia kata macam ada kan. Dia memang ada dalam kita berkongsi dunia yang sama. Ya. Cuma alam dia berbeza. Alam dia berbeza. Dan kita duk panggil, duk cerita. Tapi kalau kau Pak Su rajin-rajin tengok kita punya podcast, kalau tengok setiap minggu memang akan ada orang komen depa dengar ni pakai ni earphone. Ada orang layan ni pakai earphone sambil buat kerja kan. Ya. Jadi setiap minggu diorang akan bagi tahu. Macam saya duk editing juga dengan staff tengok buat editing. Bila editing tu kita tak perasan lah sebab kita tengok jalan cerita kan, cut yang mana tak perlu kan. Dia akan ada bunyi-bunyi yang diorang akan perasan. Tak adalah pasal takut duduk belakang ni ke apa ke. Ada.